masalah ataupun isu yang awak hadapi semasa ataupun waktu anda belajar aktiviti atau mengajar. Okey, boleh tak? Ada soalan? Okey, ingatkan balik masa dengan selang masa ya. 2 minit untuk presenter menerangkan masalah dia. Kemudian ada 2 minit untuk konsultan memastikan, mengkonfirmkan atau clarify apa benar masalah presenter itu. Dan saya bagi 5 minit untuk berbincangan. Okey, selepas perbincangan kita bagi masa pada presenter untuk tulis cantik-cantik apakah cara penyelesaian dia. Okey, dan selepas itu kita akan pergi kepada konsep parking lot di mana setiap masalah itu akan diletakkan di tempat. Alright? Okey, baik. Jom bentuk dulu ukuran saya. Okey, kekalkan penjarakan. Okey, 1 minit untuk presenter fikir dulu. Kita setkan tombol timer. Setiap konsultan akan cuba menyelesaikan masalah, berikan idea, manakala presenter tidak boleh bercakap, cuma mendengar dan mencari dan menulis semua isi-isi penting dan cara menyelesaikan masalah tersebut. Kita bagi masa 5 minit untuk ini.